Ibu nombor satu sekali, mulut dia paling masin. Kena ingat, ayah tak masin mana mulut. Kalau orang tanya Nabi, ya Rasulullah, lepas Allah dan Rasul, saya nak taat siapa? Ummuk, ibumu. Lepas ibu, ummuk, ibumu. Lepas ibu, ummuk, ibumu. Lepas 3 kali ibu, abuk, bapakmu. Nampak? 3 kali kena ikut ibu, baru sekali kena taat bapak. Maknanya orang perempuan berhak atas anak lebih pada orang lelaki-lelaki. Jadi nak khabar sini, doa ibu kepada anak lebih mustajab dari doa seorang ayah. Nampak? Kita nak interview, kita lupa, kita pergi jumpa imam, nak interview, nak suruh sembahyang hajat, kita lupa mak kita di kampung, patut call mak suruh berdoa. Dia paling mustajab. Lepas Rasulullah wafat, orang paling mustajab doa mak kita. Masa Nabi ada, Nabi paling mustajab doa. Faham lagi? Bila Nabi dah tak ada, orang paling mustajab ibu kita. Tapi kita tak ingat dia turut imam. Bukan salah turut imam, suruh imam berdoa, lupa ibu di rumah. Itu yang salah. Jadi maksud sini, kita ada anak, ibulah banyakkan sebut benda yang baik kepada anak-anak. Nampak? Banyak doa yang baik-baik. Kalau anak tu tidak baik, panggil dia baik. Anak jahat, anak jahat, merokok, menyamung, juri, edor, dadah dan sebagainya,